Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar semua. Ini kita kisah itu Sabah itu Sabah baca itu Sabah kan kitab itu Sabah dan tajuk Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendakwahkan kepada Islam semasa peperangan Khaybar. Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk mendakwahkan kepada Islam semasa peperangan Khaybar. Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali untuk mendakwahkan kepada Islam semasa peperangan Khaybar. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu kata bahawa pada hari peperangan Khaybar Rasulullah SAW telah bersabda, besok pasti aku memberi bendera ini kepada seorang lelaki yang Allah telah memberikan kemenangan kepada kita dengan tangannya. Lelaki itu mencintai Allah SWT dan Rasulnya, dan Allah SWT serta Rasulnya juga mencintainya. Sayyidina Sahal Allah kata bahawa sepanjang malam orang ramai asyik memikirkan siapakah antara mereka yang akan diserahkan bendera itu. Apabila waktu pagi orang ramai telah pergi berjumpa Nabi SAW, semasa setiap orang daripada mereka berharap yang bendera itu diberikan kepadanya. Baginda SAW bertanya, di manakah Ali bin Abi Talib? Orang ramai memberitahu bahawa Ali radhiyallahu anhu sedang mengalami sakit mata. Sayyidina Sahal radhiyallahu anhu kata bahawa Rasulullah SAW telah menghantar orang memanggil beliau dan beliau pun datang. Rasulullah SAW telah menyapu kedua-dua matanya itu dengan air dior. Baginda SAW sambil Baginda SAW berdoa, beliau terus sembuh sehingga kelihatan seolah-olah beliau terus sembuh sehingga kelihatan seolah-olah beliau tidak pernah sakit. Sebab itu Baginda SAW telah menyerahkan kepadanya bendera itu. Sedang Ali radhiyallahu bertanya, ya Rasulullah, apakah aku memerangi mereka sehingga mereka menjadi seumpama kita? Ya Rasulullah, apakah aku memerangi mereka sehingga mereka menjadi seumpama kita? Rasulullah SAW membalas, pergilah dengan tenang sehingga kamu sampai di medan mereka, kemudian dakwahkanlah mereka kepada agama Islam dan beritahulah kepada mereka hak baik-baik, beritahulah kepada mereka hak-hak Allah SWT dan yang wajib ke atas mereka demi Allah. Jika dengan sebab kamu Allah telah memberi hidayah kepada seorang lelaki sahaja pun, itu lebih baik bagi kamu daripada mendapat unta merah. Hadis riwayat Bukhari. InsyaAllah. InsyaAllah kita dengar, kita cuba amalkan dan sama sampaikan. Kita tetap menentang kepada
Bunallahu minni subhanallahi ta'ala dan ta'astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu insana kultus الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر